Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sepanjang bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Derma telah menjalankan program Iyah Ramadan bagi membentuk murid dari segi rohani dan jasmani. Oleh itu, terdapat pelbagai aktiviti yang telah dijalankan seperti program kata Al-Quran, Tarawih dan Tadarus. Dan seluruh kehidupan kami dalam Ramadan ini sebagai yang terbaik di sisimu. Surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan adalah sebahagian daripada cara hidup Rasulullah. Akhir kata, saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengurniakan kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam melakukan kebaikan. Guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Sebagai penutup tirai pada program hari ini, diharapkan majlis seperti ini mendapat memberikan impak positif kepada murid-murid untuk terus beristiqamah dalam aspek kerohanian. Bukan sahaja di bulan yang diberkati ini, malahan berlanjutan sehingga ke destinasi yang terakhir. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga segala usaha yang dilakukan dapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.